أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel guys. Hari ni Seram Isnan is back. Kan minggu lepas kita dah bersama dengan Elia Arifin. So minggu ni kita bersama dengan diri saya lah. Tak ada orang lain lah. Okay. So hari ni kita dah kembali solo. Kita nak berbual kisah-kisah seram kepada anda semua. Hari ni tajuk dia ni dia agak complicated sikit, tapi lagi kita akan borak dengan korang. Alright, korang yang mana belum tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Tekan dulu siap-siap. Yang mana belum tekan subscribe untuk teman-teman guys. 10,000 je lagi guys. Kita orang nak 800,000. Tak banyak lagi dah. Tapi kalau bukan korang yang tolong kami, siapa lagi mahu tolong kami guys? Okay. So rasanya tak nak berbicara banyak, tak nak intro panjang-panjang. Kita dengar lah sekejap lagi kan kisah ni pasal apa. Korang dah ready belum? Okay, dah ambil semua barang semua. Alright, ready? Oh, baru nak tekan subscribe. Okay, tekan. Dah, confirm. Tak tipu Okay, kalau dah, kita lain dulu intro macam biasa. Let's roll it. Alright, kita nak cerita yang pertama ni. Tapi saya panas lah guys. Saya nak buka dulu jaket ni. Sebab yalah, baru menang hari tu 5-4 kan. Dan last minute boleh comeback. Bila lagi nak pakai baju ni kan. So baju ni berbulan juga saya simpan. Sebab nak pakai agak, orang kata apa, aib lah. Saya ambil. Panas. So kita dah boleh cerita lah. Kita dah boleh start cerita lah. Alright. So cerita kita yang pertama malam ni, kita bukan cerita cerita pasal dia. Tidak lah. Hari tu dah menang, tak ada apa yang seram. Tapi seram juga. Dah nak extra time tu. Macam aduh, kalah lagi lah ni. Besok lagi kerja macam mana kan. Nak ada social media macam mana. Last Harry Maguire. Alright. So kita nak cerita pasal malam ni berkenaan dengan staycation. Staycation ni korang-korang yang mungkin lah ada orang kata apa? Ada masa nak lari daripada segala kesulitan, kekacauan, kepeningan, kerunsingan, semua lah kan dalam kehidupan korang nak gerak sekejap, korang nak lari daripada orang kata apa? Segala pancaroba ni, korang nak escape dan korang memilih untuk tinggal sendirian. Macam tu kan. Cerita yang dihantar oleh seorang gadis ini yang bernama Shima. Dia memang cerita staycation dia stres je perempuan. Alright, Shima dia hantar cerita berkenaan dengan ada satu ketika ni dia planning untuk escape. Waktu ni saya dah burn out dah. Saya dah stres dah. Saya tak tahu nak buat apa pasal kerja dah. Momentum drop. Kerja macam apa, itu ini semua tak kena kan. Semua tak kena, serba-serbi yang orang kata apa, serba-serbi tak betul waktu tu. And waktu tu juga dikatakan saya ni difahamkan ada terkena gangguan. Maksudnya kita ni faham yang kita ni tengah busy kerja, kita tengah ada orang kata apa, stres pasal kerja dan sebagainya. Tambah pula pergi berubat, kawan-kawan suruh tok bomoh tu kata, tok yang buat apa, yang merawat orang tu kata, awak ni sebenarnya ada yang menghantar ni. So bila dah jadi macam tu, kita akan jadi rasa macam, seriously tu, who are that kan. Dan itu adalah satu lagi input yang buatkan saya pada waktu tu terfikir-fikir siapa yang nak kenakan saya. Alright, tapi saya tak ambil pusing sangat pun pasal apa yang atuk tu cakap. Sebab pada saya tahu punca sebenarnya adalah lebih kepada tempat kerja. Tempat kerja tak best lah. Tempat kerja tu senang cerita kan. Alright, satu hari ni saya ambil, orang kata apa, saya decide untuk ambil cuti dalam 3 hari macam tu, untuk saya keluar daripada kawasan saya. Dan saya nak bercuti seorang diri pada waktu tu. Bercuti seorang diri ni bukannya satu keputusan yang mudah. Biasanya dah sampai ke titik akhir tu, dah tak tahu nak ke kiri ke, tak tahu nak ke kanan ke. Macam tu lah jadi dia di akhirnya lah. Okay, nak dipendekkan cerita, pada waktu itu saya bergerak daripada tempat kerja saya di Kuala Lumpur menuju ke salah satu kawasan yang famous di Cameron Highland. Malam tu drive seorang. Okay, kita cut it short. Dah sampai ke R&R Tapah. Okay,
Berhenti kat arena tapak, kita makan sat apa semua, duduk sorang-sorang apa semua, tengok kiri kanan apa kan. Tiba-tiba ada seorang pakcik ni datang. Dia datang, dia ada bawa macam tasbih banyak-banyak, dan ada beberapa buku macam agama lah kat situ kan. Dia bagi salam. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Pakcik kenapa? Ni pakcik ni ada ni untuk ni lah. Dia bagi tahulah apa tujuan dia, and dia tengah collect sumbangan untuk salah satu starfish yang ada kat situ. Tu macam okay cik, kita pun dulu landut RM10, and then dia nak bagi satu tasbih tu. Lepas kata tak apa cik, tak apa, terima kasih je. Tak apa ambil ni. Mana tahu nanti ini asbab Allah lindung awak. Yelah. So dapatlah tasbih, adalah besar-besar tangan ni. Kecil je tasbih tu. Kita ambil, and then pakcik tu pun jalan. Kita pun macam okay, dah rasa macam settle, perut pun dah kenyang. Bangun, nak pergi bayar makanan. Okay. Waktu tengah nak bayar makanan tu, tak tahulah kenapa terdetik je kepala ni nak menoleh ke belakang untuk melihat suasana yang ada kat situ. Kita pun toleh belakang. And bila toleh belakang, pada waktu tu nampak pakcik yang tadi bagi tasbih tu, dia tengah berdiri kat salah satu meja dan pandang tepat ke arah saya. Macam asal pakcik ni kan menakutkan je kan. Tak apalah, kita bayar dan kita caw, masuk kereta, start kereta dan jalan. Sambung perjalanan sampailah ke Tanah Rata pada waktu tu. Okay, kawasan Tanah Rata, siapa-siapa yang pernah pergi Cameron ataupun selalu pergi ke sana, kawasan ni bukannya orang kata apa, bukan satu jalan yang mudah untuk dijalan. Dia macam macam tu lah kan. And bila sampai dekat kawasan tu, kita dah macam okay, Shima, steady, kita dah kena lalu kawasan ni. Okay, kita jalan pelan-pelan. Okay, jalan lah pelan-pelan, tukar minyak apa semua. Jalan kiri kanan. Kita layan je lah kan selekoh tu waktu tu. Sorang-sorang lah buka lagu. Jika denganmu salah, ku tak mahu yang benar. Jika denganmu remah, biarlah ku tercarat. Tiba-tiba di horn daripada belakang. Kita macam apa hal pula ni kan. And kita pun slowkan lah kereta, and kereta sebelah pun potong. And then bila kereta sebelah potong, kita perempuan sorang-sorang nampaklah brother sebelah tu kat cermin, ada macam ni. Alamak, orang yang tak tengok podcast ni tak tahu pula. Dia tunjuk macam marah. Orang tunggu cermin, dia tunjuk jari tapi dalam keadaan marah macam tu. Macam tu lah. Lepas kita macam apa hal pula brother ni kan. Kita tengok kiri, tengok kanan, tak ada apa masalah pun. Nak kata bawa laju ke, bawa secara berbahaya ke, tak ada pun kan. Tapi dia buat macam tu, reaction dia macam tu, buatkan saya macam dia ni apa pasal pula orang ni kan. And then dia potong jalan ke depan. So kita macam scary je orang ni kan. And waktu tu tengok jam dah pukul 10.30 malam. Okay, 10.30 malam, kita pun jalan sampai atas. Sampailah satu kawasan ni di mana, okay, kepada korang yang pernah pergi Cameron Highland kan, dia ada satu kawasan cerun ni kan, yang kita kalau lalu situ, dia memang ada satu vibe yang sangat-sangat menakutkan waktu tu. Bila lalu je kat kawasan tu, dia dengan keadaan gelap, and like suddenly tak ada kereta langsung yang ada dekat kawasan tu. Kita macam alamak, pasal pula tak ada kereta time ni. Aduh, kacau lah kan. Tapi tak apa, steady lagi lah ni. Masih lagi lagu, takkan lagu 14 lagi tak habis-habis kan. Lagu lain lah kan. Kita pun janji. Kali ni, waktu tu tengah lah orang kata nak menyelusuri kawasan yang saya kata seram tadi tu, tiba-tiba ada satu impact tau daripada belakang, seolah-olah menghentam kereta saya ke depan. Tu kita pun dalam kereta tu macam apa? Tekan brake, berkejut, ada terberhenti kereta kat tepi. Buka pintu, dan bila buka pintu, bau perasan tau, suasana dekat situ memang sangat-sangat berbeza. Saya macam aduh apa yang langgar tadi ni kan? Apa yang sudah jadi? Kita pun bangun keluar daripada sitting tu, pergi belakang nak tengok apa yang dilanggar. And waktu tu sampailah dekat belakang, terlihat ada 2 ekor monyet sedah pun terjelepak dekat jalan tu. Allah, aku terlanggar ke? Dalam hati waktu tu. Monyet tu satu besar, satu lagi kecil. So dalam kepala otak, apa yang bermain waktu tu, dia mak dia kot, dia anak dia kot. Allahu Akbar, macam mana ni?
Aduh, kita takutlah. Kita seorang-seorang perempuan kan. Masuk balik dalam kereta, start enjin kereta, sambung perjalanan. Sambung perjalanan, kali ni lagu dah tutup, radio dah tak buka. Peluh dia. Peluh. Sangat-sangat ni. Peluh sangat-sangat. Sampailah kat tempat homestay yang saya dah pun arrange untuk duduk waktu tu. Sampai kat homestay tu, apa semua, dah angkat kunci, naik, masuk bilik, mandi, and then ready dah tidur. Duduk dekat tepi katil tu, ada meja kecil. Kita pun pakai lotion malam, perempuan pakai lotion apa semua. Dalam kepala ni terbayang balik, kesian lah, aku terlanggar monyet tu tadi kan. Macam mana ni nak buat kan? Apa cerita ni kan? Apa yang aku patut buat ni kan? Kita pun sandarkan badan ke bantal, tarik selimut, tutup mata, dan cuba lelapkan mata. Pejamkan mata dan lelap mata. Tak payah wayangkan siapa-siapa, and try nak tidur waktu tu. Tidur lah. Tidur. Pukul 4:30 pagi. Terjaga macam tersentak lah. Tak ada orang kejut ke apa, tersentak. Dan bangun daripada katil, berjalan menuju ke bilik air. Pergi kat bilik air apa semua kan. Kita berbasuh apa semua, keluar daripada bilik air, nak bayar jalan balik menuju ke bilik. And then waktu berjalan menuju ke bilik tu, waktu ni buka je pintu bilik tu, nampak dekat atas katil tu macam ada something yang bau berselerakkan barang-barang yang ada kat dalam tu. Maksudnya, bila buka pintu tu, bantal dekat bawah, dia punya selimut tu pun dah bersepah. Bantal sana dah ke kanan, ke kiri. Dia macam, weh, apa kau pula ni kan? Kenapa boleh jadi macam ni? Kita perempuan, kita tak fikir banyak, kita takut lah kan. Kita lari masuk dalam bilik, angkat telefon, tutup pintu, and then keluar daripada homestay tersebut. Dengan baju-baju tidur ni, keluar daripada homestay tu, and then berlari terus ke kereta. Kita try lah call owner homestay tu. Call tak dapat. Call tak dapat. 4:30 pagi, siapa je nak jawab kan? Oh, kita dalam kereta ni dah berpeluh ni. Apa pasal kenapa boleh jadi macam tu Kenapa boleh jadi macam tu Kita rasa risau lah. Okay. Tak ada apa-apa ni. Tak ada apa-apa. Mungkin aku tadi yang bangun kot kan, aku tidur lasak ke apa. Aku tak patut takut macam ni. Aku tak patut panik macam ni. Okay, aku naik balik. Saya ambil keputusan untuk naik balik. Daripada bawah tu, kita jalan naik atas. Sampai ke atas, buka pintu pelan-pelan, tengok kiri, tengok kanan. Okay, clear. Buka semua pintu yang ada dekat kawasan rumah tu lah. Pintu, cermin pula, lampu, semua buka terang benderang lah rumah ni kan. Masuk balik dalam bilik, buka surah dekat Al-Quran tu, dekat YouTube tu, and then play surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, macam tu. Kita pun adalah confidence sikit nak tidur. Baring, terlelap. Pagi besok bangun pukul 9:30 pagi. Bila bangun 9:30 pagi, kita keluar daripada bilik tu, and nampak dekat ruang tamu tu dia ada sofa, dia ada meja, TV. Dekat sofa tu ada beberapa barang yang daripada luar. Maksudnya kat situ ada kertas, ada surat khabar, ada bungkusan makanan kat situ. Jadi berkerut lah. Mana datang pula ni kan benda-benda macam ni. And then tuan rumah call balik waktu tu. Dapat panggilan daripada tuan rumah. Kita macam buka lah, call. Hello, cik. Kenapa pagi tadi call? Oh, tak ada apa cik, ada problem sikit. Pagi tadi air tak ada. Oh ya ke? Dekat sini air memang ada problem sikit cik, tapi insyaAllah tak ada apa-apa tu. Nanti saya bagi tahu plumber semua Okay. Tapi semua benda okey cik. Okay, alright. Kalau macam tu tak ada apa lah. Assalamualaikum. Salam. Pam, tutup. Alright. So bila kita macam, yalah pelik lah kan. Macam tadi malam ni bersepah, ni barang-barang ni mana pula datang kan. Okay, kita pun ambil plastik sampah, angkatlah semua barang-barang tu masuk dalam plastik sampah, and letak plastik sampah tu dekat luar. Alright. Waktu tu
masuk di dalam bilik air, kita nak mandi lah. Mandi, buka air panas apa semua. Mandi. Tengah-tengah mandi tu, dengar tau, dekat luar tu ada bunyi bising yang saya tak tahu bunyi tu bunyi apa waktu tu. Cuba waktu tu saya just orang kata apa, husnuzon, sebab benda yang bunyi kat luar tu might be daripada bunyi luar, maksudnya kawasan-kawasan luar, sebab saya dah buka tingkap semua kan, saya buka pintu semua. So kita tak adalah nak kata nak ada react yang besar pada waktu tu. And then bila dah lepas mandi apa semua, kita pun keluar je daripada toilet tu. Tahu tak, dekat kawasan balcony tu yang dekat belah depan homestay yang kita orang duduk tu, ni siang nampak ada sekumpulan monyet tengah berdiri dekat atas tu. Ada dalam lebih daripada 10 ekor kat situ. Kita macam, apa pula ni kan? Ke depan. Buka pintu bilik, and then masuk dalam bilik. And bila buka je pintu bilik, nak masuk dalam bilik, dekat dalam bilik tu dah penuh dah barang-barang sampah yang lagi banyak daripada sampah yang ada dekat sofa tadi. Ya Allah, apa ni? Asal jadi macam ni? Kita rasa macam tu lah. Kita baru lepas mandi, bertuala je lah kan. Tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak react macam mana. Capai je mana beg yang ada, terus berpindah ke arah bilik yang satu lagi. Dia ada 2 bilik tau dekat dalam homestay tu. So pergi kat bilik satu lagi, kita siap pakai baju apa semua, nak keluar ni. Macam aku tak tahan ni, aku nak keluar ni, aku tak kira lah. Kita pun dah angkat apa semua, and then kita nak keluar daripada rumah tu pun, kita tinjau tau, dekat pintu balcony tu tadi, ada tak monyet-monyet 10 ekor tadi? Yes, masih ada lagi kat situ, yang tak bergerak pun. Ada yang tengah pandang belah sini, ada yang pandang belah sana. Dia orang bertinggi, ramai-ramai kat situ. Okay, kita rasa pelik lah. Keluar daripada pintu tu, terus lari menuju ke kereta. Dan bila sampai kat kereta, waktu tu saya punya terperanjat. Sebab kereta saya tu dah penuh dah dekat bahagian atas tu dengan sampah-sampah, dengan barang-barang yang menjijikkan. Kereta tu dah dilumuti macam tu. Wish, kita rasa nak nangis pun dia, kita rasa nak marah pun dia pada waktu tu. Masuk je dalam kereta, start engine kereta, terus jauh daripada kawasan tu. And then bila keluar je daripada kawasan hotel tu, tadi yang kita kata ada sekumpulan monyet tu, diorang ni macam Avengers tau. Ramai-ramai ni, banyak-banyak ni kejar belakang kita. Kejar kita sampai drive, and then kita sampai keluar kawasan tu, and diorang kejar non-stop, jauh gila. Dengan kereta tak boleh nampak depan, cermin depan dah penuh dengan barang-barang pelik-pelik, dan nak wiper pun dia nampak pelik. And saya punya jantung pada waktu tu memang takut, memang seram. Dan saya keluar terus daripada Cameron Highland hari tu juga. Dan bila dah sampai je dekat kawasan yang lebih okey, saya dah pergi basuh kereta apa semua, saya call mak saya waktu tu, dan cerita semua benda tentang apa yang terjadi. Tapi mak saya kata pada waktu tu, might be saya terlanggar one of kepala gangster, dia punya anak dengan dia punya mak. So that's why lah dia orang ni datang untuk menyerang saya pada malam tu. Tapi dia tak buat apalah, dia ganggu dalam keadaan macam tu, mentally kita. Tapi yang buatkan saya seram pada waktu tu adalah macam mana seekor monyet yang bukan saya langgar dia pun, dia orang yang sekumpulan geng ni boleh tahu saya lah orang yang melanggar kedua-dua ekor tu. So saya rasa benda ni sangat misteri, dan saya nak kongsikan kepada Acap. Harap Acap boleh ceritakan kepada subscriber semua. So itulah dia guys, cerita daripada Shima. Alright guys, so itu dah dia cerita yang pertama daripada Shima. So kita nak cerita-cerita yang kedua ni. Bunyi pelik pula. Okay, alright. Cerita yang kedua ni daripada Mirul guys. Okay, Mirul ni dia berkisah ataupun satu cerita yang Acap rasa agak menarik juga. Dia ceritakan yang di mana dia ni stay dekat salah satu orang kata apa, apartment yang berada di kawasan Sepang.
Sepang tau, Sepang. Alright. So, bila dekat Sepang ni, dia kata dia baru sampai daripada kawasan dia bukan kawasan, daripada luar negara. Okay, so dia malas nak balik dulu. Dia kata dia sewalah hotel, dia nak berehat sekejap. Dia ni budak solo trip, yang jadi pergi backpacker yang datang bawa bag, pergi sana ke kemari kan. Dia pun ambil satu Airbnb ni yang berdekatan dengan airport. Okay, dekat kawasan Sepang lah. Okay, kita pendekkan cerita. Waktu tu saya sampai dekat kawasan hotel tu. Hotel tu nampak mewah. Hotel tu tak ada nak kata, oh nampak ada scary vibe, menakutkan. Tak ada rasa tu. Cuma apa yang saya pelik pada waktu tu adalah di mana blok yang saya sampai tu, ataupun blok yang saya sampai tu, biasanya kita kena collect key kat bawah kan. Kita kena masuk mailbox dan sebagainya. Blok tu tak ada langsung kawasan yang lapang. Maksudnya kau masuk je ke kawasan ke hotel tu, dia akan macam, oh ini santau, tempat ni rasa sempit dah. Senang cerita. Sampai je kat mailbox waktu tu, kita yang ambil arahan, ambil kunci apa semua, nak menuju ke luar, nak pergi ke lift tau. Okay, kita pun berjalan nak menuju ke lift tersebut. Okay, kita tekan lift, tunggu lift. Tengok lift, tunggu. Dan kita pun tengok kad kita. Oh, tingkat 14 kan. Masuklah dalam lift. Bila lift terbuka, ting, masuklah kita dalam lift. Bila masuk ke dalam lift pada waktu tu, waktu ni aku sendiri, aku rasa macam, okay, mana butang 14? Kita tengok dekat ni lah, dekat angka-angka tu kan. Biasa kau kata building tu tak ada nombor 14, dia akan jadi 13A kan. 13A pun tak ada. 13, 15. Okay, weird. Lepas tu kita tengok balik 1, 2, 3, 5, 6. 4 tak ada. 14 pun tak ada. Tengok tingkat satu lagi, 24 pun tak ada. Weh, habis macam mana aku boleh dapat tingkat 14 kan? How come lah? Kita pun keluar balik daripada lift, and then pergi ke kawasan yang ada line. Kita call tuan rumah tu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kenapa ni saya nak tanya bang, saya ni sewa unit sini sekian kan. Okay, rumah abang betul tingkat 14 tingkat 14 lah. Kenapa tak ada lift kat tingkat 14 Oh yes. Ya Allah, bang, saya lupa nak beritahu bang. Dia memang kena pergi tingkat 13 atau tingkat 15. Lepas tu kena turun tangga satu. Sebab memang tak ada tingkat tu dekat lift. Oh macam tu pula. Macam tu bang. Tapi dekat je, tak jauh pun. Abang naik ke sampai 15, masuk pintu tu, turun satu tangga je. Satu tingkat je, dah sampai dah. Oh, okay. Alright. Okay. And then tutup. So macam, apa kan? Ada pula ini macam. Biasa buka lift sampai terus pun ada kan. Yelah, ini nak sampai lift, lepas tu kena naik tangga. Ni apa pasal pula kita ni kan? Masuk je ke dalam lift, tekan 15 kali ni. Oh, ting. Sampai ke tingkat 15 pun dibuka. Dia nampak 15 besar-besar kat situ. Masa buka macam tu, kita pun pergi tengok kiri. Okay, dia terus ke unit lah, ke bilik-bilik. Pergi kanan, nampak situ staircase. Okay, ni ke tangga. Kita pun buka pintu, tolak pintu, and then jalan turun tangga. And masa turun tangga tu, tak ada apa-apa lah yang kata buatkan saya merisaukan, takut ke apa. Cuma sampai je saya kat tingkat 14 tu, saya bertemu dengan seorang brother ni yang keluar daripada pintu, nak naik staircase ke atas. Bang, sorry. Okay, macam tu. Dia just ada respon yang macam dia pandang kita, dia angkat kepala. Kita macam, sorry, sebab nak bertemu, nak tertembung. So kita pun masuk, nampak 14. Lepas tu masuk ke dalam apa semua, and then buka pintu, buka kunci apa semua, baring. Senang cerita, kita cut it short lah gitu kan. Malam, tak ada malam. Waktu tu dah nak pukul 6 petang, 6 lebih, nak maghrib waktu tu. Lapar. Aku pun keluar daripada unit aku and menuju ke kawasan tangga tu tadi. And then buka-buka pintu tangga, brother yang aku tertembung tadi tu tengah duduk dekat tangga tu waktu tu. Aku pun duduk lah sebelah dia. Bang, ya, kenapa? Nak ke mana ni? Tak ada apa, saja duduk sini. So aku pun tunggu ke 13, and dia ambil lift pergi makan. Okay, kita kari shop, pergi makan, tak ada cerita tu lah kan. Patah balik, naiklah ke tingkat 15 kan. So maknanya sekarang aku dah tahu dah,
Okay, bila aku nak naik tingkat, aku pergi 15. So bila aku nak turun ke bawah, aku akan pergi 13. Senang cerita, aku tak payah naik tangga lah apa-apa pun. So aku pun pergi tingkat 15, buka pintu tangga tu, abang tu ada lagi kat situ. Tapi dia dalam keadaan duduk tu membelakangkan aku lah. Keberadaan dia ada masalah. Sebab kita backpackers tau, kita dah berjalan satu dunia. Tak ada satu dunia kan, so, kebanyakan negara kita dah jalan. So kita ni agak, orang kata apa, tidaklah malu sangat nak bertegur dengan orang kan. Setakat orang Malaysia ni apa lah sangat kan. Kita rasa macam tu lah waktu tu. Okay, abang ni mungkin ada problem kot. So aku pun berjalan lah, pergi menuju ke arah abang tu. And then aku pun tapuk bahu dia. Bang, tak ada nyaut. Sekali lagi aku tepuk. Kali ni aku tepuk kuat sikit daripada yang tadi. Dan bila aku tepuk kuat sikit, kepala abang tu mula-mula macam ni, tegak. Kepala tiba-tiba jatuh ke kiri, dan badan dia rebah, bergolek, jatuh ke bawah. Dan bila tengok waktu tu, keadaan dia, muka dia dah biru, pucat biru. Ya Allah, ya apa ni? Masalahnya, aku nak lagi pergi bilik. Dia tergolek jatuh betul-betul dekat depan pintu nak masuk ke level 14. Kita pun lari turun pergi tingkat 13, tekan G, ground floor, nampak Pak Gad. Pak Gad pula foreigner kan, kena borak itik ayam kat situ kan. Atas ada, mari mayat mati semua, apa semua ada kat atas tu kan. Tapi orang tu macam apa nama, apa mayat, Karin, tak ada macam tu. Tak, dekat atas ada orang biru sudah. Oh, mana orang biru? Avatar ke, dia kata kan. Bukan, jom. Kita pun bawa dia. Nama guard tu kat sini tulis Sadik kan. Sadik, jomlah ikut aku. Kita pun bawa dia naik ke tingkat 13 waktu tu. Bila sampai tingkat 13, lift pun dibuka. Lepas tu dia pun kata, mana ada. Lepas aku pun buka lah pintu staircase tu. Atas. Dia pun lari sama-sama. Lari atas sama-sama. Dekat tangga tu tak ada siapa-siapa. Tadi ada sini. Ada sini. Mana? Tak ada orang. Mana? Friday tu bising kan. Mana? Tak ada. Tak ada lah. Ada cakap bahasa dia, ada barang lah kan. Dia pun turun, dia masuk kat pintu 13 tu. Aku masih kita paku tau kat situ. Tengok kepala dia jadi sakit, kepala dia jadi begal. Dan aku rasa macam aku dapat apa sih tadi kan. Rasa macam tak boleh percaya lah apa yang aku dapat tu. And then masa aku tengah termendung tu, aku dengar dekat atas ada orang tengah berjalan kaki turun ke bawah. Aku tak adalah toleh ke belakang untuk tengok kan, sebab aku duduk kat situ. Dia jalan sampai ke depan. Aku masih lagi menanti siapa yang akan lalu sebelah aku ni. Tapi yang buatkan aku rasa pelik dan misteri, tak ada orang lalu. Jauh je dia jalan kan. Tapak kaki ni dengar daripada floor mana. Pasal aku pun pusing tengok atas, tak ada apa-apa kan. Tapi aku dengar lah bunyi tapak kaki tu. Apa pasal lah, mana datang kan. Aku cakap dah lah, aku malas lah kan. Aku pun bangun daripada tempat aku duduk tu. Dan bila aku bangun, bunyi tapak kaki tu dah jadi laju. And then bila dengar macam tu, jantung dengan otak kita reflect benda yang sama lah. Jantung aku tiba-tiba berdebak, bulu roma aku tiba-tiba naik, and then aku tiba-tiba rasa berpeluh. Aku pun toleh ke belakang. And bila toleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Bila aku dah toleh ke belakang, tak ada siapa-siapa tu, aku dengar ada suara daripada atas. Hey. Macam tu, bergema tau, dekat tangga. Hey. Macam tu. Aku pun tengok atas. And bila aku tengok atas, nampak berada yang tengah duduk tu tadi, kepala dia keluar tinjau dekat celah tangga tu tau. Tangga tu kan tangga kosong, tangga kan. Dia tengah tengok macam ni. Dia tengok muka dia macam tu. Ya Allah, Allahu Akbar waktu tu.
And then aku pun nak berjalan. Bukan berjalan, nak lari sebenarnya daripada kawasan tu. Tapi step aku, kaki aku tersalah pijak. And then macam tu, jatuh kedebuk dekat area tangga tu. And bila nak bangun, ya Allah, sakit dia. Tuhan sajalah yang tahu. And aku gunakan kederat yang terakhir, cuba bangun dengan terhencut-hencutnya, lari masuk ke dalam bilik aku sendiri. Bila masuk dalam bilik, aku kunci semua benda ni. Kaki aku sakit. Oh, sakit jerit sorang-sorang. Dan sorang-sorang, dah menangis-nangis aku dalam bilik tu. Tak pernah dapat hantu. Jadi macam tu. And aku sure lah itu kawan manusia nak prank ke apa. Tak ada maknanya. Kan? Memang aku nampak muka dia, muka orang dah meninggal. Kau tahu tak? Muka biru tu, muka pucat tu. Memang aku sure. And then aku tak tunggu lama. Aku tak cakap banyak. Aku try packing apa yang ada. And then aku nak turun. Aku nak turun ke bawah waktu tu. Dan bila nak turun bawah, aku memang tak ada jalan lain selain tangga tu tadi. Buka pintu tu, tak pandang kiri, tak pandang kanan, pandang bawah je. Turun ke sampai tingkat 13, masuk lift 13, sampailah ke bawah. And then aku cubalah nak keluar menuju ke kawasan lobi pada waktu tu. Okay, lobi dia pun tak besar sebenarnya. Lobi dia macam kecil je, macam ado-ado, jasa ado je hotel dia tu kan. And then aku keluar daripada apa ni, daripada hotel tu. Aku duduk sorang-sorang. Tengah duduk sorang-sorang ni kan, aku tengah tunggu taksi aku sampai. Aku tak tahulah kenapa ada something dekat kepala aku yang tengah bermain-main. Muka berada tu, of course. Tapi waktu aku tengok semua orang kat situ, aku boleh nampak yang berada tu, dia macam muncul sekejap kat kiri, sekejap kat kanan. Mungkin aku tengah takut, tengah fobia, tengah trauma kan. So berada tu boleh muncul kat tempat, semua tempat. And then buatkan aku macam, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kejap-kejap tunduk, kejap-kejap tunduk, kejap-kejap tunduk. Sampai kan aku masuk kat dalam taksi tu pun, berada tu toleh, Bukit Bintang dia pusing. Itu pun aku nampak muka brother tu. Waktu tu aku macam, ya Allah, ya Allah. You apa pasal? Tak ada. Betul. Bukit Bintang. You okay tak? Okay. And then sepanjang 3-4 hari tu, aku rasa badan aku sangat-sangat lemah, sangat-sangat lesu. Dan aku ambil keputusan, besok je tu aku stay dekat TBS. And then aku tunggu bus, and aku balik terus ke rumah aku pada waktu tu. And itulah dia yang aku ingat waktu aku berada di Sepang. And aku pun tak nak sebutlah nama hotel dia yang ada satu. Tapi mungkin orang-orang Sepang, orang-orang yang kaki check-in ni, mungkin korang tahu dekat mana kawasan tu. Dan mungkin juga ada kisah-kisah yang aku sendiri tak tahu. Mungkin ada benda yang terjadi dekat abang tu ke, kat situ ke kan. Wallahualam. Dan aku pun tak nak ambil cari, aku tak nak ambil tahu dan tak nak cari tahu. Tapi yalah, tak nak tahu pun dia bagi aku tahu. Guys, itulah the one and only kisah seram yang pernah aku lalui daripada dulu lagi sampailah sekarang. Tapi kalau korang lah kan, yang mana mungkin tengah bercuti ke apa, kalau boleh aku nasihatkan janganlah pergi sendiri-sendiri. Sebab kita tak tahu siapa yang ada dekat situ, dan siapa yang jadi tetamu, siapa yang jadi penghuni. Yang ni, cerita yang ketiga ni, saya agak recall sikit lah kepada horror state kita last week. Yang mana mungkin tak tengok lagi episod horror state kita, yang kita dah pun tonton dan siarkan. Tonton? Apa pula kita orang yang tonton? Korang lah yang tonton. Yang korang belum tonton. Tapi kita orang dah siarkan. Yes. Pada Jumaat minggu lepas, berkenaan dengan negeri Kelantan. Kan saya dengan Zahir telah menceritakan beberapa tempat dan juga orang kata apa, story-story yang berkaitan dengan negeri Kelantan. Ada satu kumpulan ni pernah pergi mendaki, dan juga pergi menikmati waterfall ni. Alright. Dia hilang Zahir. So seorang brother ni dengan seorang bini dia, alright, pergi ke, diorang ni kaki hiking. So bila hiking ni obviously tak berdua Zahir. Dia akan pergi dengan kumpulan yang lain. Betul. So dia ada 6 orang. Semuanya lah. So dia pergi ke Jelawan Waterfall ni, dan dia orang punya aim adalah untuk pergi situ. Air terjun ni.
So itulah dia guys. Kita ada beberapa kisah kat situ, korang kena layan. Sebab apa? Horror State ni merupakan segmen baru. Kita perlukan sokongan daripada anda semua untuk kita teruskan ataupun kita tengok macam mana nanti. Kan? Alright, kita nak tengok kepada kisah kita yang terakhir ni guys. Sebab apa? Acap tiba-tiba nak pergi buka dekat Horror State ni. Sebab Acap percaya yang setiap negeri ni ada kisah-kisah dia tersendiri. Cerita yang kali ini dia ni, kan, saya rasa kita nak tukar lah tajuk ni, bukan staycation lah, kita tukar jadi healing. Sebab dia macam pergi sorang-sorang kan. So tajuk besar kita minggu ni saya rasa healing lebih baik. Kena juga dengan cerita yang berkenaan dengan si Ayu ni. Perempuan lagi kan. Perempuan healing memang tak dapat pisah. Cuba Ayu ni dia merupakan seorang hiker. Okay, seorang hiker yang duduk dekat depan PC, yang tu buat ni pecah kod sana pecah kod sini. Bukan, itu hacker. Hiker ni orang yang naik gunung, naik bukit, nak pergi hiking je manjang. Itu cara dia untuk pergi healing. Okay. So, satu ketika ini saya ni tengah dalam keadaan fasa yang putus cinta lah, senang cerita. So bila dah putus cinta ni, kita perlukan masa yang lebih untuk diri kita sendiri kan. Pagi tu saya tak tahu kenapa, bukan pagi lah, sebenarnya malam tu saya tak tahu kenapa, tengah baring-baring, tengah scroll-scroll, ternampak pula IG story ex-boyfriend. Aduh, tengok member tengah minum air, bubble tea kan, macam ni, bawa boomerang macam tu, tangan dua waktu goyang-goyang gitu kan. Oh my god, bahagia je ex-boyfriend aku ni. Untuk FYI, for your information, kita orang dah break up almost 2 years. Tapi perasaan tu datang kembali disebabkan lately ni kita orang adalah borak-borak sikit, cicat-cicat sikit. Sebenarnya red flag tu benda ni kan. Dia dah ada orang lain tapi nak borak juga kita. Macam itulah kan. But yeah, somehow things happen kan. So kita rasa macam rindu nak kembali kan. Dan dalam masa 2 tahun tu saya memang tak ada langsung orang baru. Okay, yang ada hanyalah kenangan saya bersama dia. Fikirlah besok nak pergi Bukit Batu Putih. Alright, sampai je dekat BBP tu, kita pun parking. Kan dia ada satu parking spot gitu kan, sebelum kau nak masuk ke pintu gerbang tu kan. Betul tak kan? Masuk je kawasan tu, kita macam rasa, tak tahu, dia ada satu feeling yang sangat-sangat sunyi tau. Dia ada feeling yang macam, Allah, I'm lonely, I'm be here alone, nobody here kan. I feel like so weird that time. So macam okay lah, fine lah kan. Okay lah, kita angkat perkakas kita apa semua, air semua dah masuk, and kita pun naik lah BBP tu tadi, Bukit Batu Putih. Naik seorang-seorang apa semua. Adalah uncle 2-3 orang yang jogging jam 5:30 pagi kan. Ada kapal-kapal Melayu apa semua. And kita rasa macam shit lah, tak best lah kan. Nampak semua orang berpasangan, kita rasa seorang-seorang. Macam tu lah, kita rasa ada feeling tu lah dalam hati kan. Tapi kita jogging lah macam biasa, naik atas lah, hiking perlahan-lahan. Sampailah dekat checkpoint yang pertama tu. Okay, yang mana-mana pernah naik tu mungkin tahulah checkpoint pertama tu, yang naik, bengkok sikit, dah sampai kat atas tu kan. Sampai situ, duduk, ambil nafas sekejap. Tengah-tengah ambil nafas ni, tiba-tiba ada seorang lelaki tau, lalu jalan laju. Dia berlintas, dia ada satu bau yang sangat-sangat menarik perhatian. Satu bau yang bau bunga, bau flower floweris macam tu lah bau dia. Floral lah kat bau tu. Dia lintas. Wih, wangi je dia kan. Kita pun nak pergi tengok lah, sebab tadi tak sempat tengok muka dia elok ke tidak. Kita pun bangun, gelap kan, 5 pagi, 5:30 pagi tu macam gelap. Tak adalah gelap sangat, cuma dia dah that subuh punya timing kan, bukan yang matahari kembang tu, tak adalah kan. Kita pun okey lah, kadang-kadang macam nak maghrib punya style tu. Bangun terus dah bau tu, terus lah, this is my time. Bangun daripada tempat kursi tu, packing semua, kita pun nampak dekat depan. Dia pakai baju putih, pakai seluar hitam, and then pakai kasut warna putih juga. Dia berjalan. Kita pun okey, pergilah follow dia. Follow dia sampailah kat sebelah dia. Kita pun tengok dia tengok kita, senyum. Handsome weh. Handsome. Looks muka macam kata okay, Sari bagi barangan dia tulis aku tak tahulah dalam kundungan Daufal Casablanca. Dia bagi tahulah macam tu rupa dia. Cuma version tinggi sikit. Dia Ayu yang cakap, bukan saya. So Naufal Isa. Bukan Naufal Isa, orang lain. Dia Naufal yang dengan
dengan Noha tu yang nyanyi lagu tu kan. Handsome dia kata. Handsome lah, Naufal handsome kan. Kalau muka macam saya mungkin dia tak dalam kurungan tu, kenapa tak letak nama saya pun tak faham. Tapi tak apa, Ayu saya faham. Alright. Mungkin dia jogging. Lepas tu tak bercakap ni kan. Dia pun biarkan je aku letak lelaki tu nama dia Naufal. Naufal tu kat depan sikit, Ayu ni pun kat belakang, saya pun kat belakang. Jogging. Sampai dekat satu kawasan, Naufal ni stop. Waktu tu saya pun pergi ke arah dia, dan dia pergi tanya dia, "Hai, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Nama siapa?" "Naufal." "Oh, saya Ayu." Ulu tangan. Dia senyum je, and then dia angkat tangan, tak nak salam. "Awak memang kat sini ke selalu?" "Memang kat sini, selalu sini." "Oh, saya first time nampak awak." Tak semua orang boleh jumpa." "Saya sambung lah. Nak saya teman?" Dia tanya macam tu pula. Takkan tak mau kan. Dah kata kita seorang single, dia tanya pula tak nak teman. Mestilah nak. "Boleh ke?" "Boleh. Jom saya teman." Kita pun jogging naik atas berdua. Tapi this is the funny part. Tengah jogging naik atas kan, kita daki ni, ada seorang pakcik ni, okay, dia tegur macam ni, simple lah ayat dia, "Jangan seronok sangat, ini tempat dia." Apa dia cakap macam ni kan. Kita pun pada Naufal pun giling kepala. Kita pun okay, awak tak tahulah. Sampailah ke puncak atas tu. Sampai ke puncak, waktu tu saya berada di depan, Naufal berada di belakang. Okay, sampai je dekat puncak, saya toleh belakang, Mamat tu dah tak ada. Padahal gap antara kita orang berdua ni tak adalah jauh mana pun waktu tu. Mana pula dia ni kan. Kita turun balik sikit, and nampak dia tengah mencangkung dekat kawasan kayu-kayu yang ada kat situ. Matahari dah mula naik. Jomlah naik atas." "Tak boleh." Kenapa tak boleh?" "Saya tak boleh naik atas, tu bukan tempat saya." Orang hiking ni memang nak naik atas lah. Takkan awak nak duduk sini je. "Tak boleh, tak apa, awak pergi." "Ya, awak tunggu tunggu." Okay. So kita pun naiklah atas, tengok pemandangan apa semua. Yalah, kita dah naik kan, kita mesti nak sampai atas kan. Tengok pemandangan apa semua. Kita pun turun balik. Dah turun balik adalah dalam 10-15 minit ke atas tu turun balik. Bila turun balik, Naufal tu dah tak ada dekat situ. Dalam hati macam dasar anak hinggusan. Kata nak tunggulah tak ada. Jantan semua sama waktu tu dalam hati ni. Lagilah kita down kan. Kita turun bawah jalan. Tapi kali ni saya berhenti semula dekat kawasan yang saya jumpa Naufal tadi, yang tengah duduk tu kan. Berhenti duduk situ. Saya tengok kiri, saya tengok kanan, and then tak tahulah macam mana ada bunyi burung yang sangat kuat tau. Kuat gila bunyi tu. Kita macam burung mana pula, bising kan. Tengok atas tak ada. Tengok kiri tak ada. Tengok kanan tak ada. Pada kita pun macam okay, tak sedap hati lah kan. Kita rasa macam tak best, dan kita jalan. Dan bila kita jalan sampai ke bawah tu, nampak ada seorang perempuan tengah berlari ke atas, dan belakang dia ada orang ikut. Saya tengok, ni Naufal tadi. Apa pasal kan dia ikut perempuan lain pula kan. Dasar jantan. Kita rasa macam tu lah kan. But this time kita ikut dia daripada belakang. Lai. Tapi masalahnya, perempuan ni langsung tak ada interaction langsung dengan Naufal yang kat belakang ni. Jalan dia ikut. Lepas tu, dalam beberapa minit lepas tu, saya nampak yang perempuan tu dah pusing balik tau, turun bawah. Perempuan tu dah jadi seorang. Saya macam, okay, tak apa, stand by lah, tunggu sini. Seorang lagi, kali ni lelaki pula, lari lepas daripada kawasan saya. And then saya nampak Naufal tu ikut dia sampai atas. Masa saya tunggu lagi lelaki tu turun, tak ada siapa. And then saya pun pergi tegur lelaki tu, "Bang, nak tanya, kenapa? Abang datang dengan siapa?" Seorang. "Kenapa?"
tadi ada lelaki ikut belakang abang. Kau ni tempat-tempat macam ni cakap macam tu. Mana ada? Saya nampak tadi bang. Kau biar betul. Ya bang. Dah, kau tu, jom kita turun. Kau dah berapa lama kat sini? Tak ada, saya lama tadi saya tengok ada orang ikut dia apa semua. And then kita pun macam berborak kat situ. Tak lama lepas tu nampak ada orang naik lepas daripada kawasan tu. Lepas daripada kawasan tu, saya pun pusing lah, toleh kan. Saya kata bang, tu nampak tu ada orang kat belakang dia. Pasal abang tu pun pusing, toleh belakang. Tu abang tu pergi kat telinga saya, dia bisik, dah jom. Kita macam okay, kenapa kan? Jom turun ke bawah apa semua. Sampailah kat kawasan yang paling bawah tu kan. Abang tu borak dengan saya waktu tu. Kau nampak apa tadi? Tadi saya datang lah kat sini. Saya ada seorang lelaki ikut sini. Kita cerita semua benda kan. Pasal abang kata, tadi kau tunjuk ada orang ikut dia kan. Kau tahu mana bila aku toleh tadi, kau cakap putih, aku nampak semua hitam. Lembaga hitam besar ikut belakang orang tu. Biar betul bang. Ya, mata aku memang boleh nampak benda-benda macam ni. Hitam besar. Lain kali jangan tegur lah. Abang tu kata macam tu. Kita lagi macam biar betul. Ya. Nasib baik dia tak ikut kau sampai rumah tau. Aku rasa dia tengah cari tu siapa yang dia boleh ikut. Waktu lagi kita bergembang. And then masuk dalam kereta apa semua. And then kita nak balik waktu tu dah 7:30 pagi lah. Dalam keadaan dia banyak fikir, banyak orang kata apa, bermain dekat kepala ni. Sampai kat rumah, mandi apa semua, duduk. Cumanya dalam kepala aku ni, aku tak tahu tau, benda ni bahkan minggu tau. Bahkan berminggu-minggu otak aku hilangkan image daripada dalam kepala ni. Sampai aku pergi berubat untuk hilangkan apa yang ada dalam kepala ni. Dan aku tak tahu siapa gerangan ataupun apa yang mengikut aku ketika aku berada kat situ. Dan kisah ni aku rasa aku tak tahu macam mana nak kongsikan. Dan lepas daripada tempat daripada situasi tu, aku memang tak hiking lagi seorang-seorang. Dan brother yang aku jumpa yang dia ada sixth sense tu pun dah jadi member hiking kita orang juga. And then aku just nak minta doa lah kepada korang semua yang insyaAllah kalau tak ada arah melintang lepas raya ni, kita orang nak melangsungkan perkahwinan. Dia cerita pasal dia cara dia jumpa lelaki tu lah. Sebenarnya dalam seram-seram ni dia pandai. Ayu pandai Ayu saja nak buat saya jealous Aduh. By the way, this is my pure reaction tau bila baca cerita dia sebenarnya. Dia alah so sweet. Dia nak cerita lah yang dia jumpa lelaki dekat situ kan. Dia pergi apa ni? Dia pergi hiking seorang-seorang. Lepas tu dia jumpa hantu. Lepas tu sebenarnya bukan jumpa hantu je, jumpa jodoh sekali. Aduh. By the way, Ayu, Acan nak ucapkan selamat Hari Raya, selamat pengantin baru. Kau kata raya ni lah saya. Bulan ni kan, next month lah kan, insyaAllah. Harapnya korang, orang kata okey lah. Okey dapat apa ni? Dapat husband yang boleh nampak hantu kan. So kalau kita jumpa Acap nanti, kita tegur-tegur siapa lah kan. I want to see your husband. Mesti dia lagi handsome daripada Naufal Casablanca yang awak jumpa dekat Bukit Batu Putih. Itulah dia guys. Pandai Ayu. Dia pandai masuk kan elemen-elemen yang buatkan kita macam Ayu. Dalam doa-doa kan pandai mu you Aduh ya Allah, bila pula cerita saya nak cerita macam ni. Tapi tak apa. Masing-masing ada masing-masing punya masing-masing punya peran. Okay guys, by the way, Acap just nak bagi tahu kepada penonton-penonton YouTube ni, tolonglah doakan Acap juga kan, supaya apa yang kita rancang orang kata apa sepanjang tahun ni dan ke depan dipermudahkan. Mungkin hari ni Ayu cerita, Ayu nak menjemput saya ke majlis Ayu kan. Why not one day I will invite you guys to my wedding. We never know. I'm nearly 30. Alright guys, so itulah dia kisah yang Acap nak kongsikan kepada korang hari ni. Cuma Acap ada satu announcement yang Acap nak bagi tahu. Alright. So Siti Elizad ni, dia memang seorang yang lemah semangat. I see. And then bila I cakap, I memang bukan cakap berani, tapi macam I cakap tak apalah, jomlah kita lepak together. Lama kita tak bonding together lah. Okay lah, aku tidur sini dengan kau lah. Cakap okay. Tiba-tiba dia pergi kat saya, dia peluk saya kuat, dia menjerit-jerit, dia kata dia nangis-nangis, dia kata dia takut sangat dia dengar ada orang
Okay, itulah dia guys. Siapa artis kita? Kalau korang pandai, korang komen kat bawah. Okay, siapa dia? Komen kat bawah. Suara takkan tak cam kan? Alright, satu lagi Achan nak bagi tahu sedikit announcement kepada mereka-mereka yang mungkin tengah mencari kerja, yang tengah mencari tawaran-tawaran baru, ataupun nak ubah kerja, berminat dalam kerja-kerja yang berkenaan dengan studio, fotografi dan sebagainya. Achan mencari 3 orang 3 orang, ingat 3 ni di dalam position ini. Okay, this is the position yang Achan nak. So korang boleh masuk ke Telegram kita orang, segala info kita orang akan bagi tahu kat situ, antara vacancy dan semuanya. Korang boleh hantar resume ke email yang kita orang bagi ni, dan mana tahu korang kita panggil interview dan one day korang akan jadi one of the team. Alright, so guys, kita jumpa di video akan datang guys. Bye bye bye. Assalamualaikum. Tata, selamat hari raya. Ada open house jemput bye. Bye 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 bye. Assalamualaikum.